Okey, sekarang ni klien kita banyak sangat komplain. Kata divider bila nak siap. Hari ni baru start kata bila lagi nak siap, nak hantar dan sebagainya. Benda tu makan masa. Tapi saya tak nak explain. Kita nak tanya orang yang lagi pakar, okey? So kita tanya orang kepada yang in charge. In charge kilang kita bulat sikit-sikit tu. Kenapa buat divider ni makan masa tu nak siap? Proses dia banyak juga. So besi ni kita akan ada proses potong. Lepas proses potong, proses welding penuh. Lepas proses welding penuh, proses gosok supaya lebih smooth. Proses silikon. Ini silikon. Betul. Warna putih tu. Lebih kemas lah. Dia tak ada nampak rongga-rongga lubang. Ini proses pasang papan kosong macam ni. Kita akan pasang papan bawah. Lepas selesai pemasangan ni, pergi kepada proses finishing. Silikon, setiap lubang kita akan touch up warna putih ni supaya ada banyak layer. Selesai proses finishing, kita akan pergi ke wrapping. Baru kita akan hantar kepada klien. So itulah proses dia. Lagi banyak divider? Lagi banyaklah masa. Dan kita kena faham benda ni adalah proses. Boleh tengok lagi kita punya konten-konten, kita punya update. Klik link kita kat bio untuk join kita punya rumah hijau, okey?